nyawa bahasa ini menyokong domain kelima iaitu Education, Physiology and Social Education. Assalamualaikum. Di sini kami ingin memperkenalkan kit nyawa bahasa. Kit nyawa bahasa ni dihasilkan sebagai inisiatif untuk membantu murid-murid dalam penguasaan penggunaan imbuhan yang akan dijalankan sebagai aktiviti pengayaan semasa PDPC dijalankan. Kit ini akan diserahkan kepada murid-murid yang mana terlebih dahulu menyiapkan kerja yang telah diberikan. Aktiviti yang dilakukan sekurang-kurangnya dalam 2 ataupun 4 orang dalam satu kumpulan. Kajian-kajian yang dijalankan sebelum ini mendapati masalah dalam penulisan karangan adalah berkait rapat dengan masalah penggunaan imbuhan dalam kalangan murid. Berikut dikongsikan kajian-kajian yang telah dijalankan. Siapa yang siap angkat tangan? Okey, bangun. Yang siap ni bangun. Okey, keluar. Main kat sepat cikgu sini. Okey, macam biasa. Siapa yang siap awal, kita ada aktiviti pengayaan. Okey, Naura, bawa kawan kamu pergi ke belakang. Kajian ke atas 100 orang murid tahun 4 mendapati 38% murid masih tidak menguasai penggunaan imbuhan awalan, akhiran dan apitan. Isu ini berpunca daripada sikap murid yang malas membaca menyebabkan penggunaan kosakata mereka terhad. Hal ini memberi kesan secara tidak langsung dalam keupayaan mereka menulis karangan. Objektif kit 3 nyawa adalah seperti berikut. Okey, pertama, mengenal pasti masalah penggunaan imbuhan dalam kalangan murid tahun 4, mempelbagaikan aktiviti, kaedah dan teknik yang sesuai dan menarik untuk memenuhi keperluan murid. Cara bermain pula, dalam setiap kit terdapat nyawa, dadu, satu set soalan yang lengkap. Dadu akan dilambung oleh pemain secara serentak dan yang mendapat nilai tertinggi pada dadu akan mengambil soalan untuk dijawab. 3 nyawa akan diberikan kepada setiap pemain. Jika dapat menjawab imbuhan dengan betul, 1 nyawa akan diberikan. Sekiranya pemain gagal, 1 nyawa akan diambil. Di dalam kit terdapat 3 set soalan yang dipelbagaikan imbuhan. Keseluruhannya mengandungi 60 soalan dalam setiap set. Pemain yang kehilangan ketiga-tiga nyawa akan disingkirkan, manakala yang mendapat nyawa terbanyak dikira sebagai pemenang. Nyawa bahasa menyokong SDG 4 iaitu pendidikan berkualiti. Kaedah gamifikasi nyawa bahasa menyediakan pendidikan berkualiti, inklusif dan peluang pembelajaran sepanjang hayat. Selain itu, projek kami juga menyokong SDG 12 iaitu penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab. Kami menggalakkan penggunaan sumber secara berhemah dan mengurangkan pembaziran. Kami menggunakan bahan-bahan kita semula seperti kotak susu, fail lama dan kayu aiskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Cikgu Lutfi bin Muhammad Razi, KPP Sektor Perancangan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Jadi alhamdulillah saya dah melihatlah inovasi yang dihasilkan oleh guru-guru Sekolah Kebangsaan Taman Masuri ini. Saya dapati bahawa ia adalah satu inovasi yang sangat baik, khususnya dalam memantapkan lagi penguasaan kemahiran murid-murid kita. Itu konsepkan gamifikasi bahasa Melayu bagi memantapkan penggunaan imbuhan dalam pembelajaran murid yang telah pun dihasilkan oleh Cikgu Sufiana Subuki, Cikgu Fazliyati, Cikgu Rusan Nizam, Cikgu Kartiges, Cikgu Hafizan dan juga Cikgu Rohani. Dan saya telah lihat ditunjukkan bagaimana nyawa ikan ini dimainkan dan kita nampak ia sangat-sangat menarik bagi budak dan dapat membantu penguasaan bahasa yang baik. Jadi diucapkan tahniah, begitu juga dengan evidence yang telah ditunjukkan. Sangat cemerlang, sangat memuaskan hati. Tahniah kepada pihak sekolah. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat
meneruskan usaha murid ini lagi pada masa depan. Sekian, terima kasih. Okey. Antara kelebihan yang diperolehi menggunakan bahan-bahan kitab semula. Kotak susu. Penggunaan kotak susu merupakan inisiatif untuk mengurangkan bahan terbuang. Murid RMT yang seramai 165 orang menyebabkan lombakan kotak susu berlaku. Kotak terbuang, seperti kotak telefon yang diubah suai untuk lebih menarik. Batang aiskrim, mempelbagaikan pilihan warna yang menarik yang dicatatkan nyawa bahasa. Dadu raksasa, dihasilkan daripada kad Manila untuk memudahkan lambungan yang dilakukan secara serentak.